Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar Kampish Has Nizam Harun lagi sekali bersama saya, dan kali ini saya membawa satu topik yang agak orang kata panas dan dia cukup mesrahkan kita di Malaysia ini, khususnya kita umat Islam. Jadi kenapa saya kata begitu? Sebab baru-baru ini, seperti mana yang kita sedia maklum, yang telah tersebar luas di media sosial, bahawa telah berlaku satu serbuan sauna gay ataupun spa gay yang terletak di Chowkit. Jadi perkara ini yang orang kata melakukan, lepas tu yang lain tempat dinamakan pusat kesihatan gimnasium di Chowkit. Rupanya ada benda lain yang berlaku di atas gimnasium tu. Dan difahamkan pula bahawa 201 orang yang telah ditahan. Yang mana dalam ramai-ramai itu pula 17 orang ini adalah penjawat awam. Dan seorang ini difahamkan adalah A kepada YB di Penang. Dan juga dalam masa yang sama difahamkan juga 24 ke 31 orang ini adalah warga asing. Jadi mana tempat itu adalah satu tempat yang memang diketahui oleh mereka-mereka ini. Jadi ini yang orang kata menjadi satu keresahan, kekhawatiran kita. Kalau ianya terus dibiarkan bebas seperti ini, subhanallah, berapa ramai akan terlibat dengan HIV akan datang. Ini yang kita tidak mahu. Dan lebih menyedihkan, apabila kenyataan polis bahawa polis menyatakan tiada kes di bawah kanun keseksaan untuk diteruskan kerana tiada siapa pun mengaku dalam kes ini. Kalau nak kira mengaku, memang tak akan mengakulah. Sebab kes ini melibatkan jantan dengan jantan. Jantan dengan jantan, dengan rela hati. Macam mana mereka nak mengaku? Memang takkan selesai perkara seperti ini. Inilah yang saya kata meresahkan dan juga menakutkan. Apabila menyentuh mahkamah syariah, inilah jadinya. Mahkamah syariah tidak ada kuasa dalam bab liwat ini. Ini yang berlaku sekarang ini. Ini yang berlaku sekarang. Inilah yang dikatakan menakutkan kita. Dan adakah kita nak membenarkan perkara ini berlaku? Dahlah rezeki hukum haram. Jantan dengan jantan, luar tabi'i. Luar tabi'i. Apa punya bodoh lah diorang ni cakap. Jadi kita benda inilah sepatutnya kita kena benteras. Wahai kerajaan Madani, wahai kerajaan Malaysia yang mentadbir negara sekarang ini, kamu patut memikirkan sesuatu untuk selesaikan masalah ini. Kita tidak boleh biarkan. Ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang remeh. Ini perlu diambil berat. Tidakkah kalian takut? Hukum Allah. Tidakkah kalian takut? Negara kita tercemar dengan HIV. Tidak tercemar dengan benda-benda yang songsang. Perkara yang kita bebaskan. Yang lebih menyedihkan lagi, apabila ada pula NGO-NGO di luar sana mempertahankan, iaitu kenapa perlu ditahan. Kalau ianya perluasa, dia biarkan, memang ia akan beri kesan yang besar kepada kita rakyat Malaysia. Percayalah. Maka akan bebaslah. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, anak-anak kita. Anak-anak kita memang kita lihat, kita kawal. Tapi ada kalanya kita bukan nak lihat sepanjang masa. Mereka akan bebas bergarung kawan-kawan. Dan apabila ianya merebak seperti ini, menakutkan kita sebenarnya. Menakutkan kita sebenarnya. Wahai pemimpin kerajaan yang ada sekarang ni, tolonglah lihat perkara ini. Pegawai polis pun menyatakan, ketua mereka menyatakan, kita perlu pindah undang-undang. Saya ulang sekali, ketua polis Kuala Lumpur menyatakan, kita perlu pindah undang-undang untuk membolehkan tindakan. Apa maknanya? Maknanya perlu diangkat perkara ini, perlu dibincangkan perkara secara serius. Ianya bukan boleh diambil remeh. Tak boleh. Kan tak boleh. Dah haram tu tetap haram. Haram tidak boleh dihalalkan. Tetapi pada ini yang berlaku sekarang ni, apabila mereka boleh bebas seperti ini, inilah menjadi kekhawatiran kepada kita. Saya cukup khawatir ni. Saya pribadi, saya cukup khawatir. Dan saya yakin seluruh rakyat Malaysia tengah khawatir sekarang ni. Apabila mereka boleh ditahan, mereka bebas. Mereka ditahan, mereka dilepaskan. Sebab apa? Tidak ada kes untuk dibawa. Sebab tidak siapa yang mengaku. Takkan ada yang mengaku lah. Kalau benda sukarela. Inilah menjadi satu kekhawatiran yang di awal saya katakan meresahkan kita rakyat Malaysia. Lagi saya mohonlah. Saya sebagai ahli parlimen, saya yakin suara saya didengar oleh pihak kerajaan. Dan suara saya dan video saya kan, pasti akan dengar oleh pihak kerajaan. Dan saya menyeru kepada ahli parlimen yang berada dalam kerajaan, terutamanya umat Islam, takkan kamu tak alert benda ni, takkan kamu tak fikir benda ni, takkan kamu tak boleh bawa bincang dalam kalangan kamu yang berada dalam kerajaan. Bincanglah perkara ini serius. Jangan kita biarkan perkara ini. Jangan sampai negara kita jahanam. Jangan sampai negara kita diterbalikkan. Inilah yang kita risaukan. Jadi apapun lagi sekali, saya mohon sokongan semua rakyat Malaysia. Apabila perkara ini bawa akan datang, tolong support kami, sokong kami. Dan juga sokonglah ahli kerajaan, parlimen kerajaan sekiranya mereka membawa usul tersebut, mereka bincangkan perkara ini secara teliti. Khususnya melibatkan mahkamah syariah. Allahu Akbar. Apa nak buat? Inilah yang berlaku sekarang ni. Fikir-fikirkanlah.